Alhamdulillah, dia juga mari sini. Lost World of Tambun. Tepatnya di Ipoh, Perak. Dah anak nak belanja, kata marilah kita mari sini kat nu persia siap-siap, jangan mari sehari je. Mari 2, 3, 4 hari. Baru puas hati nak jalan. Tapi kat nu mari 2 malam. Dari Kelantan dengan kereta lebih kurang neje perjalanan dia. Tapi dia masuk sini, Masya Allah, kat nu sangat-sangat teruja. Tengok suasana, pemandangan bukit bukau, pokok-pokok, bangunan-bangunan, tempat-tempat permainan, semuanya dijaga rapi. Subhanallah, Allah Maha Kaya. Masuk kat nu mari tu dia sambut Halloween kau berapa. Sempena malam hatu lah berkalinya. Kat kita orang Muslim tak boleh nak caya-caya benda-benda gini ni. Tapi dah ada depan mata kita, tengok je lah. Aku ramalah hatu-hatu duk berkeliaran. Tapi kat budak-budak ni tak takut dengan hatu-hatu tu. Ni bahagian nak jaga kulit. Sebelum apa-apa kena pakai lotion dulu. Dia kata pelindung UV. Tengok tu hatu duk atas kereta. Kadang lucu pun ada tengok hatu-hatu. Ada siapa lah nak layan dia. Ada hatu kecil, ada hatu besar, ada hatu panjang. Hak supon ni macam-macam lagi lah. Lost World, dunia sesak. Jangan duk buat sesak barat keimanan kita pula. Duduk sini serah macam seolah-olah kita duduk di luar negara. Sebabnya macam-macam benda baru ada depan mata. Benda hak pelik-pelik pula tu. Bagi Kak Nu mari sini nak tengok suasana alam semula jadi ciptaan Allah. Kalau mari sini kena naik benda ni. Orang kata sedap naik benda ni. Tapi Kak Nu tak naik lah. Moga takut. Bagi kok orang muda-muda je lah benda-benda gini ni. Okey lah, moga gagah kuasa lagi. Tu tengok hatu seko lagi. Jauh lagi ke depan tu nak jalan. Dek kata masuk sini kena siap sedia. Pakaian sesuai. Kasut pun kena hak sesuai. Jangan hak tinggi-tinggi. Makan minum tak boleh bawa masuk. Mahal ko, murah ko, kena hadap lah. Ya okey lah. Boleh juga kita beli duk dalam ni. Ni bahagian tengok kucing. Hak ni tepat nak ngendak harimau. Nampak gaya rimau duk tengah tidur berkali. Tak nampak kelibat pun. Maka kami pun terus ke sasaran seterusnya. Banyak lagi ni weh nak kena jalan. Pokoknya perut kena kenyang. Stamina kena ada. Tubuh badan kena sihat walafiat. Semangat kena kuat. Barulah boleh berjalan. Tunggu episod seterusnya deh. InsyaAllah Kak Nu cerita lagi.